Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebarnya berita Islam. Walaupun pada mulanya dakwah itu disampaikan secara sembunyi, hanya segelintir sahaja di kalangan bangsawan yang menerima Islam. Yang lainnya terdiri daripada kalangan fuqara dan hamba abdi. Justru mereka lah yang lebih merasai kezaliman dan penindasan jahiliyah. Di samping dapat menilai kebenaran Islam itu dari wajah keikhlasan dan budi pekerti luhur segelintir bangsawan yang menerima Islam. Angkatan pertama ini tidak perlu dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat yang besar, kerana kesucian hati mereka dapat menerima Islam dengan hanya sekadar mendengar berita wahyu dari Rasulullah SAW. Akhirnya, berita kedatangan Islam dan kerasulan Muhammad diketahui oleh setiap rasul, setiap rumah. Golongan mustad'afin menjadi jumlah paling ramai yang menerima Islam kerana inginkan kebebasan dari keburukan jahiliyah yang telah lama dirasai keburukannya. Apatah lagi mereka sangat memerlukan kepada perubahan ke arah kebaikan. Seterusnya dakwah tersebar melalui air yang menumbuhkan rumput di sana sini. Walaupun jumlah mereka tidak besar sehingga memungkinkan bertindak menentang sebarang kemungkinan, tetapi Islam telah berjaya menembusi setiap keluarga dan kabilah besar di kalangan bangsa Quraisy. Kiranya dibahagikan menurut kabilahnya, maka kita dapati berlaku seperti berikut. Yang pertama, mereka yang Islam di kalangan Bani Hashim. Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ummul Fadl binti Al-Haris, Ubaidah bin Al-Haris, Asma bintu Amis. Dan kedua di kalangan Bani Umayyah, Utsman bin Affan, Khalid bin Zaid, Aminah bintu Khalid, isteri Khalid, Halid bin Amru, Abdullah bin Jahshi, Abu Ahmad bin Jahshi, Fatimah isteri Abu Ahmad. Yang ketiga di kalangan Bani Makhzum, Abu Sulaiman bin Yasir bin Amir, Sumayyah bin Khid, isteri Yasir, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang keempat di kalangan Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Abdullah, Amir bin Fahirah hamba, Bilal bin Rabah hamba. Yang kelima di kalangan Bani Adi, Sa'id bin Zaid, Fatimah binti Al-Khattab, Ammar bin Abi Rabi'ah, Nu'aim bin Abdullah. Waqid bin Abdullah, Khalid bin Al-Bakir, Amir bin Abu Bakar Al-Bakir, Ilyas bin Al-Bakir. Yang keenam di kalangan Bani Zahrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaidah, seperti yang dibawa oleh Zaid bin Amru bin Nufail, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Aswad tidak mengganggu akidah berhala dan kepimpinan mereka. Apabila Rasulullah SAW berdakwah secara sir yang dirahsia mengikut Islam, tidaklah berterang-terangan menzahirkan ajarannya. Bahkan di masa itu, orang-orang Quraisy lebih menganggap golongan Al-Munafaq lebih menonjolkan diri, menyatakan keragam mereka secara berterang-terangan terhadap keberhalaan. Adapun orang-orang Islam tidaklah bersediakan ajaran seperti itu.
Al-Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Tabarani telah meriwayatkan satu peristiwa di mana seorang pedagang Arab dari luar Mekah mengunjungi Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka melihat seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang kanak-kanak sedang bersembahyang dengan cara yang berlainan daripada upacara ibadat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Lalu pedagang itu bertanya mengenai perlakuan mereka yang bertiga itu. Abbas memberitahu, yang ini anak saudara saya. Ia menunjuk ke arah Ali. Yang juga anak saudara saya, yang menunjukkan ke arah Rasulullah SAW. Yang ini istrinya Khadijah. Yang ini mengaku bahawa ia beriman. Dia menerima perintah Tuhan dari langit. Demi Allah, setahu aku tidak ada lagi selain daripada mereka bertiga ini yang menganut agama ini. Menurut Ibn Hisham, kalangan ahli ilmu diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila tiba waktu Abi Talib, hada dinullahi wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim. Ba'asani bihillahu rasulan ilal ibad wa anta ya'am ahaqqu man bazaltu lahu nasiha wa da'autuhu ilal huda wa ahaqqu man ajabani ilaihi wa a'anani alaihi. Maksudnya, wahai bapa saudaraku, inilah dia agama Allah, agama para malaikatnya dan rasulnya, dan agama bapa kita Ibrahim. Allah membangkitkan aku sebagai rasul dengan agama ini kepada seluruh hamba-Nya. Engkaulah wahai bapa saudaraku, dan engkaulah yang paling berhak menyahut seruanku dan memberi pertolongan kepadaku untuk menegakkannya. Abu Talib menjawab, wahai anak saudaraku, aku tidak berdaya untuk meninggalkan agama nenek moyangku dan tegak di atas ajaran mereka. Tetapi demi Allah, tidak akan lulus mengenaimu sesuatu yang kamu tidak sukai selagi aku masih hidup. Kalaulah sekadar ini caranya di peringkat awal dakwah yang dilakukan, maka wajarlah ia tidak mendapat apa-apa tentangan dari pihak musyrikin. Bagaimanapun apa yang berlaku itu hanyalah satu persediaan meneguhkan kedudukan dari segi iman dan kepahaman untuk penganut-penganutnya. Ketika itu, Islam belum diwahyukan secara sempurna, malah ianya bukanlah satu cara yang berpanjangan. Perkara seperti ini juga berlaku di zaman kita, di mana golongan tauhid akan mengambil sikap dingin jika dakwah itu sekadar berkumpul di masjid dan menyimpan akidah di dalam hati tanpa memperkatakan Islam sepertinya telah disempurnakan sehingga menggepur segala akar umbi penyelewengan yang berlaku pada pucuk pimpinannya. Di peringkat ini tidak berlaku sebarang pertembungan secara berdepan antara golongan Islam dengan masyarakat jahiliyah. Kerana fikrah Islam itu belum lagi diiklankan secara terbuka. Kita itu bukannya satu kebijaksanaan dengan bertindak secara terbuka. Perlu dipahami bahawa sikap menyatakan Islam secara tersembunyi itu adalah suatu tindakan terpaksa bagi membina kekuatan, keyakinan dan kematangan berjamaah apabila menghadapi keadaan berikutnya yang lebih mencabar. Apabila melaksanakan kemuncak daripada dakwah itu dengan matlamat menggempur jahiliyah dan berlakunya pertentangan secara terbuka, maka segala cabaran yang berlaku melahirkan kekuatan iman yang sentiasa bertambah. Di sana kematangan Islam yang memungkinkan golongan Islam mewarisi kemenangan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah memberi makna yang besar bila berkata iman menjadi suatu istilah kepada akidah, kerana ia memberi makna yang mencakupi hati dan akal serta yang mengikatkan di antara fikrah dan sikap, bukan sekadar puas hati dan sedar secara dingin. Betapa besarnya arti iman yang dibentuk itu sehingga membuahkan suatu generasi awal dan tunggak yang tidak murtad dan munafik. Walau bagaimanapun bentuk tekanan dan penindasan dilakukan ke atas mereka.
Sikap bersembunyi yang dilakukan oleh golongan Sabiqul Awalin, baca Melayu, sentiasa menunggu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka dia beri segala pengorbanan bagi menunaikannya. Bukannya mendiamkan diri laksana tikus yang jatuh ke dalam jerapang padi, seperti alasan yang dilakukan oleh golongan pengecut yang berada bersama-sama golongan jahiliyah, bagi menyembunyikan sifat pengecut mereka dan menunggu kemenangan itu datang secara percuma. Penentuan proses yang sebenarnya di dalam arena dakwah bukannya menurut hitungan pribadi, tetapi mestilah menurut perhitungan Harakat Islamiah yang mempunyai sifat-sifat Hizbullah. Dalam arti kata ianya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan berdasarkan kematangan pribadi kepimpinan Islam yang tulen. Tegasnya kepimpinan yang dapat dinilai di antara keadaan terpaksa dan keadaan yang mesti diberi pengorbanan. Contoh yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir adalah menjadi suatu perkara yang mesti dipahami dengan sedalam-dalamnya. Okey. Terima kasih. Ini dia baca pendeknya. Alhamdulillah hari kita boleh masuk. Alhamdulillah hari kita boleh masuk tentang dakwah secara rahsia. Sila kita wakil akademik seorang untuk urai tentang tajuk Mula Tersebarnya Islam. Sila monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Udin. Terima kasih kepada Ustazah Nurlela kerana telah membaca hari ini. Untuk tajuk kita hari ini ia lebih kepada dakwah secara bersembunyi. Kita tengok di sini. Saya pada awal saya ambil sini dah ayat tu. Mereka yang dibaca oleh Tuan Nurlela tadi itu berkaitan dengan mereka yang Islam di kalangan Bani, yang pertama Bani Hashim, yang kedua Bani Umayyah. Maknanya semuanya merupakan ahli-ahli yang terdekat lah, keluarga yang terdekat. Kemudian selepas itu yang keduanya sikap orang-orang Quraisy semasa peringkat permulaan dakwah ni. Kita tengok di sini kebanyakan orang Quraisy ni tidaklah memberi perhatian yang sangat berat kepada iaitu golongan kita tengok di sini sembahyang secara pun di jalan secara bersembunyi, walaupun ditegur oleh Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Allah sajalah. Minta maaf. Okey, terima kasih pada Moko. Minta bantuan daripada Syed tapi 2 poin tadi. Sila. Sikit dia tambah sikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tafsir itu sinonim dengan nama Al-Kam bin Abi Al-Kam, yang mana rumah beliau merupakan tempat permulaan dakwah yang dibuat oleh Rasulullah, yang merupakan tempat rahsia perjumpaan. Jadi biasalah kalau dulu kita lihat bahawa masa zaman belum naik lagi, masa pas dalam perjalanan untuk berdakwah menaikkan Islam ni, kita banyak buat usaha secara rahsia.
Pertama kita pelajar lah terutamanya. Kita buat senyap dalam satu surat tu. Tak semua orang tahu. Jadi kita mana kita mengikut cara Rasulullah. Tapi sekarang ni dah umum, dah tersebar dah, dan kita pun dah kenal. Kita dah ada beberapa, dah seluruh dunia dah kenal siapa kita. Jadi sekarang kita lihat siapakah dia Arkam ni. Arkam ni nama dia ialah Abu Abdullah, nama dia. Yakni Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Bin Abi Manaf bin Asad Al-Makhzumi, daripada kabilah Makhzumi. Kalau kita tengok kalimah Makhzumi ni yang berada dalam kumpulan yang ketiga, yakni Banu Makhzum yang masuk Islam di masa Nabi menyampaikan dakwah secara sir. Tanya Abu Salamah, Yash, Ammar Yasir. Ammar Yasir kita terkenal dengan kisah dia yang mana dia pernah berlaku ketika diseksa dan keluar daripada Islam, tetapi dia ada seorang yang Islam, tapi kerana diseksa melihat ibunya Sumayyah yang dibunuh, dan juga ayahnya Yasir, dan juga ayahnya Yasir kat situ ada paksaan. Tapi apabila selesai dia dibebaskan, dia bertemu dengan Rasulullah, mengatakan bahawa dia terpaksa, bukan sengaja dia keluar daripada Islam. Itu merupakan paksaan. Itu antaranya. Kemudian mana Abu Arkam ni, adalah seorang sahabat Nabi dan ahli perniagaan yang berpengaruh. Ada orang kaya jugalah, orang miskin. Kita lihat tadi ada di antara golongan orang fakir yang ramai masih yang mengikuti Nabi. Tapi ada di kalangan yang menyahut dakwah Nabi ni adalah orang yang kaya. Antaranya Abu Arkam sendiri ada seorang yang kaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat baik Nabi juga seorang kaya. Dan seterusnya ada yang beberapa lagi sahabat yang di kalangan orang-orang yang kaya. Selain daripada orang-orang yang fakir, miskin dan juga hamba. Kemudian kita lihat daripada dia seorang sahabat Nabi, seorang peniaga yang daripada suku Makhzum di Mekah. Orang Mekah sendiri, kawan luar, penyokong Nabi ini. Dan sejarah dia seorang orang yang ketujuh. Abu Arkam ni adalah orang yang ketujuh dari As-Sabiqun Al-Awwalin yang masuk Islam, yang menganut Islam. Dan rumah beliau terletak di Bukit Safa. Kalau siapa yang pernah pergi Mekah, pergi haji atau umrah, dia tahulah mana Safa dengan Marwah. Tapi sekarang tak ada lah rumah tu. Sebab dah dibuat tempat beribadah untuk bersaing. Di antara Safa, di Bukit Safa. Jadilah juga, Bik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tertekan. Stres dah. Di mana para pengikut Nabi belajar tentang Islam secara rahsia. Sebelumnya rumah Arkam ni disebut Darul Arkam, rumah Arkam. Tapi setelah dia memeluk Islam, akhirnya rumah tersebut dipanggil Darul Islam, rumah Islam. Dari rumah inilah madrasah pertama terbentuk Arkam Arkam juga ikut hijrah bersama dengan Nabi SAW ke Madinah. Itu secara pengenalannya. Okay, terima kasih kepada saudara terperincian sahabat Nabi Al-Arkam bin Nabi Al-Arkam. Jadi kita pun kenal Al-Arkam bin Al-Arkam ni dia antara sahabat Nabi yang entrepreneur. Maknanya orang ahli perniagaan. Dan biasa orang perniagaan ni kaya. Jadi di kalangan sahabat-sahabat kita ni pun ada ramai juga entrepreneur ni. Group business aktif kan. Ustaz Azizi, dia suka berniaga, Ustaz Azizi kaya. Siapa lagi yang biasa dalam bisnes? Ustaz Hasbullah, tu orang kaya. Maknanya. Siapa lagi? Ustaz Uzaihar, baru nak belajar. Dulu tak pandai berniaga. Sebab apa saya belajar? Sebab sebenarnya bila saya master saya dakwah. Bila kita buat tajuk tentang dakwah, antara perkara yang banyak dekat dengan dakwah ialah orang berniaga. Sebab dia nak promote. Sebab tu saya start belajar. Nak kena belajar. Saya ni dulu malu nak ajak orang ni, malu. Tapi dakwah dia kena macam tu.
Ha? Ha? Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam sirah Nabawiyah, Nabi ni antaranya peniaga. Sebab orang peniaga dia nak kena promote, nak kena cerita, bukan promote sangat pun, nak beritahu ya. Ustaz Amirul dia malu nak cerita barang-barang orang alik dahulu kan, pulut dakar apa semua. Dia ada banyak produk tapi malu nak beritahu kan. Saya sendiri tu malu nak beritahu, tapi kita belajar. Bila kita buat kajian, tak boleh. Sebab tu Islam ni, orang nak terima tak mau terima tu nombor 2. Kita kena beritahu. Saya pernah ada kawan, orang bukan Islam, kawan dengan kita, tapi kita tak boleh nak beritahu dia ajak masuk Islam. Simple je. Tak tergamuk lah, takut dia berasa hati lah. Cuba tengok orang berniaga, ada dia berasa hati dia ni? Tak ada. Itu dakwah. Lah kawan masuk Islam. Dia tanya kita. Kita bukan tak nak ajak, tapi tak biasa. Jadi nak jadi peniaga, entrepreneur bagus dari segi dakwah sebenarnya. Dari segi dakwah ni bagus. Jadi kena jadi ya. Ustazah Khadijah dia dalam TikTok banyak juga saya tengok. Bisnes dia pandai kan. Kita dah tahu anak murid kita pandai berniaga ni. Dulu dah expose kita apa masa belajar tu. Ni bagus pandai. Maknanya sebenarnya kita guna pendekatan tadi untuk dakwah maksud saya. Tapi kita akan jumpa ramai sahabat Nabi yang dia memang entrepreneur. Memang orang berniaga. Berniaga, maka dia boleh menyampaikan dakwah. Bukan senang kita nak jual satu produk. Kadang-kadang kita malu lah. Lagu Krisik tu bukan saya buat tau. Anak. Jadi nak letak semua salah kan orang kata kan. Tapi kita kata tak apa, kita nak belajar. Belajar ni bukan sebab apa? Sebab kita tengok dari sudut dakwah. Dia kadang-kadang kena paksa diri. Paksa, kena beritahu, kena cerita. Jadi nak apa ni, sebab kita fikir salah satu perkara yang paling saya payah ialah Ustaz Abu Qatik marah saya. Nak minta derma untuk sekolah. Ustaz Muzaha pergi ceramah-ceramah kena isytihar. Tak boleh nak sebut. Suruh ceramah tak apa. Suruh mengajar tak apa. Tapi nak beritahu, minta ini ada tabung Allah. Payah berat. Pernah satu kali pengalaman saya, sekolah hantar untuk berkhutbah di masjid apa KLA yang bukan sekali suara, satu lagi perumahan KLA Pulau Negeri Sembilan. Saya dengan almarhum Ustaz Zainal Abidin. Ustaz Zainal jadi imam, saya khatib. Sampai di masjid, orang masjid kata, Ustaz, kita letak ada satu kain untuk derma sekolah. Ustaz kena sebut dalam khutbah. Pengalaman saya tak pernah sebut. Disuruh sebut dalam khutbah. Kata, takkan nak sebut. Jadi tak sebut sampai juga. Jadi tak tergamuk. Dia kata biasa Ustaz. Kalau orang nak cari dana tu ni, di masjid apa ni dipanggil apa? KLA-nya ni. Buka yang masjid airport di satu lagi, perumahan. Kawasan tu. Besar masjid tu. Sebut masa dalam khutbah. Dan biasa sebut dalam khutbah kedua. Dia tak tergamuk. Dia tak boleh. Tak reti. Cerita tu Ustaz Bakar. Balik-balik tak boleh sebut Ustaz. Hentar bawah dia. Bukan minta duit ke hentar dia. Minta duit untuk sekolah. Jadi kita pegang tu lah. Jadi bila nak sebut, kita minta untuk sekolah. Untuk ma'had. Minta untuk, sebagaimana Nabi minta dekat sahabat Nabi, untuk infak fi sabilillah. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Al-Quran kata. Wa anfiqu. Maknanya Nabi suruh kat sahabat kena infak. Kalau kamu tak menginfak, kamu sedang mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi yang tu kena belajar lah. Ada orang dia ada skill, dia boleh. Ada orang dia mudah je. Nah, macam Cikgu Syamuddin. Kita tengok dia sale dalam ni. Pandai. Ada seorang sahabat kita dulu, Cikgu Zizan. Zizan Razak. Bukan Zizan Razak. Zizan apa? Zizan Pawi. Kita ada Cikgu Zizan kan? Cikgu Zizan Pawi. Saya jumpa dia baru ni. Tanya khabar dia. Dulu dia mengajar sini. Dia jangan main, dia master bahagian sejarah.
Nah, tiap-tiap hari dalam TikTok. Oh, macam-macam. Kata cikgu Zizan jumpa dia pandai tak berniaga dah. Anda bagi like semua. Kat TikTok dia. Mana dia boleh? Pegang sabit. Kata, ni cash guys. Oh, dia. Dia pandai dia. Jadi kita tak boleh nak buat. Ustaz Wan tak boleh buat. Ustaz Wan tak mau buat. Tapi Ustaz Wan buat charity pandai. Sebut dakwah ni, kita cerita sahabat Nabi. Ada yang di kalangan mereka yang macam tu. Ada sahabat Nabi yang di kalangan pejuang. Perang ni. Dia memang berani. Kan? Tapi ada yang orang jenis yang bersifat, dia ni pedagang. Ni hebat. Dia bagus. Memang cukup dekat dengan da'i. Itu sebagai nak share lah sikit. Kita biasa ada LI. Ada Ustaz Noman nak sila Ustaz Noman. Orang ni LI bersedia. Siapa giliran siapa tahu. Sila Ustaz Noman. LI sedia seorang hari ni. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Jadi kita bercakap tentang as-sabiqun al-awwalun, yang mana dalam kitab ni ada special mention menarik sebenarnya tentang sabiqun al-awwalun, dan dalam Quran pun ada disebut, ada dimension disebut dalam Al-Quran, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Katanya golongan yang mula-mula ni yang menerima Islam tanpa adanya bukti, yang menerima Islam waktu tak nampak lagi masa depan Islam, tak nampak benda pun dibuat kerja untuk Islam ataupun percaya kepada ajaran Nabi tanpa nampak potensi ataupun keuntungan pun pada dia. Ini iman betul-betul pure. Dan golongan macam ni dijaga ataupun disebut, dipuji oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Besar ni kata pada orang yang beriman, bila mana dia percaya tanpa ada bukti, tu baru betul iman. Doktor tu kena dapat gaji banyak dulu baru kerja sungguh, ataupun dapat manfaat kepada diri sendiri dulu baru kerja sungguh. Pak ni dia sekadar dengar je. Nabi janji dengan mulut je, hari akhirat nanti kalau kamu percaya kepada Allah, dapat syurga. Hanya dengan mulut, tapi dia orang percaya, itulah yang dipuji oleh Allah. Dan iktibar kepada kita lah, bagi orang yang berjuang dalam pendidikan, kita juga, kita ni nak dapat benda-benda yang dekat dunia depan mata susah. Nak boleh benda-benda yang manfaat kepada diri kita ni susah. Tapi kalau kita ni boleh termasuk jadi orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun juga. Kita tengok orang sebelum daripada kita ni pengasah-pengasah waktu dulu, mungkin saya kecil lagi. Waktu dulu saya kecil lagi, jadi tak boleh bercinta lah. Cuma dengar ada bercinta orang lama-lama, nak tengok sekolah ni boleh berjayanya susah. Macam tak boleh percaya. Dia ada sekolah, boleh jadi ada masjid, macam saya sebut dulu. Sepatutnya kita kena ambil semangat tu. Kita duduk dekat tempat yang berjuang di jalan Allah ni, kita buat sekadar yang termampu semampu mungkin, walaupun tak dapat apa yang kita, yang manfaat kepada kita. Sebab itulah iman yang sebenar-benar iman. Itulah nilai yang Allah pandang. Kalau kita buat kerja semata-mata kerana kadar gaji, ataupun kita buat kerja nak dapat dulu mudah kita nak bawa kita buat kerja, itu tidak dipanggil iman lah, dan tidak dipuji oleh Allah. Allah hanya puji orang yang betul-betul beriman, beriman percaya tanpa menunggu adanya bukti. Allahu a'lam. Okey, terima kasih. Minta daripada LI seorang. Baru ni siapa dia yang dah cakap? Atikah Ra. Atikah dengan Sa'akib. Soalan. Okey, sebelum ni bersedia untuk soalan LI. Sila cikgu lah. Mic ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kepada muka 87, Bani Umayyah yang yang nombor 12, Abu Ahmad bin Jahsy. Abu Ahmad ni nama dia ke ataupun gelaran baru? Ayah kepada anak. Sebab kalau kata nama dia, ada orang yang lain juga yang sebaya Nabi bernama Ahmad. Maksud itu lah. Ada juga orang lain yang bernama Ahmad yang sebaya dengan Nabi. Itu soalan. Sebab kalau Nabi Yahya memang tak ada sebaya dia, nama yang
Tak ada lagi sebelum Yahya. Nabi Muhammad ni ada daripada nama dia dulu tau. Muhammad dalam surah As-Saf, dalam surah lagi Muhammad kan. Ada pun ayat lain gelarang-gelarang alami, semua sekali gelarang-gelarang. Jadi kita persoalannya bercadangan sikit dan rasa boleh dibuat lah kepada semua sektor. Setiap sektor buat produk sendiri lah, nak berniaga lah. Tapi kalau sektor kendaraan, terima tau, hukum. Orang lain tak boleh ambil lah, dia jual hukum je. Orang lain ke sendiri yang lain. Gitu je sebagai selingan itu. Persoalan tadi lah. Allah. Okey, kita beri masa 1 minit kepada yang LI untuk cari jawapan. 1 minit. Boleh tanya apa nama ni Pakcik Google, ChatGPT. Soalan yang dikemukakan oleh Cik Abdul Lombok. Okey. 1 minit. Orang lain ada nak kongsi? Sebelum jawapan dan sedikit taklid daripada pelajar LI. Ada? Sabar, silakan. Tapi kalau kita tengok daripada muka surat 86-87, Kibarus Sahabat tu ada belaka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Umar rasa macam tak senarai. Sayyidina Umar Al-Khattab Tak masuk Islam lagi? tak usah Islam lagi. Okey. Allah. Cuma dia daripada mana? Tu tengok adik dia ada tu. Fatimah binti Al-Khattab tu adik dia. Daripada Bani Adi ya? Itu adik Sayyidina Umar. Okey. Okey, sudah 1 minit selesai. Minta wakil seorang daripada LI. Ustaz Hakim dah ada. Ustazah Atikah dah ada. Yang lain lagi 3 orang. Sila. Siapa-siapa? Mic. Bagi mic. Siapa dia ni? Di kalangan pelajar LI, latihan industri. Sila. Jawapan tu Cikgu Loh ada tu sebenarnya. Perlu talian hayak? Sila. Wakil pelajar LI seorang untuk ulas tajuk ni. Kalau tak ada jawapan pun, ulas dulu. Sila, mic. Tolong mic Cikgu Wan, sabar dia. Siapa dia yang ni? Yang Muslim ni seorang je, Ustaz Akil seorang je. Tak ada orang lain lah. Jadi lagi 2 orang lah. Pilih salah seorang. Ada 5 orang semua LI kan? Betul Cikgu Nazirah, 5 orang. Okey, sila. Sebut nama anda dan berikan pandangan anda. Sila. Boleh ulang balik tak soalan? Diulang soalan. Sila Syekh permintaan untuk diulang soalan kali kedua. Dengar betul-betul. Adakah bayi semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW juga diberi nama Muhammad atau Ahmad? 10 saat dari sekarang. Okey. Okey. Apakah jawapannya? Ustazah Nolela nak bantu jawab. Soalan dia, biasa kita dengar bila kelahiran Rasulullah, Datuk dia beri nama Muhammad. Dan kita akan dengar biasa orang sebut tak ada nama orang lain, nama Muhammad melainkan Muhammad yang nama Muhammad. Soalan Cikgu Abdullah, ada tak orang lain yang sama waktu yang ketika itu juga ada namanya Ahmad ataupun Muhammad? Itu soalan dia. Sebab sahabat Nabi ni daripada Bani Umayyah nombor 12, Abu Ahmad. Abu Ahmad ni kunyah kan, gelaran.
Macam dengan Ustaz apa ni Hasbullah, dia Abu Abrah, dia ke anak sulung. Anak sulung dia biasa begitu. Kalau apa nama ni jadi begitu. Jadi maknanya Ahmad, ada tak orang yang nama sama Ahmad, sama dengan Nabi? Ada tak? Itu soalan dia. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan dia ada. Okey. Buktikan. Dan antara hadis yang sahih yang sebut pasal ni, namakanlah anak-anak kamu dengan namaku, tetapi janganlah menggunakan kunyah Abu Al-Qasim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa beberapa sahabat dan tabi'in juga menamakan anak mereka tu kepada Muhammad ketika zaman Nabi Muhammad tu masih hidup. Okey. Contohnya Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Okey. Itu baru jawapan, ulasan tajuk ni. Sila. Betul juga lah jawapan ni. Itu anak juga lah. Tentangnya ayah. Okey. Pakcik Google jemput tak jawapan. Ustaz pun dah tahu ni. Ke Ustaz Mujahid nak bantu Ustaz Mujahid? Okey. Tarik balik soalan. Tarik soalan, ditarik balik. Okey, minta buat ulasan. Sila. Sedikit ulasan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ulasanlah pasal tajuk tadi, tersebarnya berita Islam kan. Okay, bagi saya yang menarik dekat bahagian tajuk ni bukan hanya sebab Islam tu tersebar je, tapi bagaimana setiap orang yang peluk Islam pada zaman Nabi tu turut memainkan peranan untuk sebarkan dakwah Nabi. Maknanya bukan biar Nabi seorang je yang sebarkan dakwah tu. Kalau kita tengok dekat teks ni, selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu peluk Islam, Abu Bakar ni bukan berhenti setakat diri dia saja, tapi dia terus ajak sahabat-sahabat dia ni peluk Islam juga. Maksudnya kat sini, kita ni tak perlu tunggu sehingga kita ni jadi orang yang paling alim ataupun kita ada di kedudukan yang tinggi barulah kita nak sampaikan kebaikan ataupun dakwah tu. Okey, seterusnya. Dan dekat sini juga kita boleh faham bahawa tanggungjawab dakwah tu bukan disandarkan kepada ustaz atau ustazah sahaja, tapi selagi kita tahu sesuatu perkara yang betul ataupun benar, kita memang ada tanggungjawab untuk sebarkan benda tu. Dan itu juga lah dikira sebagai dakwah. Dan saya rasa satu perkara yang paling berkait lah dengan kehidupan kita sekarang. Kadang tu macam kita fikir kita bukan ustazah, kita bukan ustaz ataupun kita bukan baik sangat untuk kita sebarkan dakwah ni. Tapi kita lupa bahawa dan kita pilih untuk diam lah sebab kita rasa macam kita tak layak nak sampaikan dakwah ni. Sedangkan dakwah ni tak semestinya tunggu kita ni boleh berceramah kat depan baru kita boleh sampaikan dakwah tu. Okay, kadang-kadang dengan cara kita ajak kawan kita solat berjemaah ke, kongsi satu hadis sahih ke. Contohnya zaman sekarang ni kan zaman-zaman reshare status semua kan. Okay. Lepas tu mengingatkan kawan kita pasal aurat ke dengan cara yang baik ataupun tunjuk akhlak yang baik tu juga merupakan satu jalan dakwah. Okay, sekian saja. Okay, terima kasih. Ustazah apa nama? Tak ingat.
Binti Malik ingat. Ayah dia kita ingat. Saya Ha. Atira Malik. Atira. Ha, Ustazah Atira. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Jawapannya ada. Ayah yang bagi nama tu mengharapkan ada menjadi Muslim. Okey. Sebab jadi ada sebab sebut dalam kitab Taurat nama Ahmad. Okey, terima kasih belaka. Jadi sedikit kesimpulan tajuk pada hari ini. Yang pertama, kita baru selesai permulaan dakwah. Permulaan dakwah secara sirri ataupun sembunyi-sembunyi tapi tetap tersebar. Bukan maksudnya sembunyi dia tak menyebarkan, dia tak berdakwah kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang menariknya ialah senarai nama sahabat-sahabat Nabi ni. Yang barangkali ada setengah tu kita tak aja dengar, tak pernah dengar kan. Ini semua nama-nama sahabat dan nama-nama sahabat semua nama-nama yang baik-baik. Jadi esok ni kalau ada yang baru kahwin, dapat anak, nak tanya nak beri nama mana apa? Ni antara nama-nama yang baik ni. Kan? Nama-nama sahabat-sahabat Nabi, kan? Itu antara nama-nama yang baik-baik. Yang bagus untuk kita beri. Saya ada seorang kawan, anak dia semua dia beri nama sahabat-sahabat Nabi yang orang jangan dengar. Nama-nama seorang pendek-pendek je. Sa'ad. Orang zaman ni ada orang nama Sa'ad. Cikgu Mak Mina, anak-anak dia semua ni Ismail, Hasan, Hussein, Yusuf. Itu nama-nama Nabi nama. Kan? Itu Cikgu Mak dia beri nama. Jadi baguslah, ni antara nama-nama yang bagus ya. Boleh kita beri nama untuk anak-anak kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita tengok sikap penerimaan orang Quraisy pada peringkat awal, kerana bila Islam itu dianggap tidak menjadi satu ancaman bagi mereka, mengganggu amalan kebiasaan mereka, dia tidak anggap sebagai satu ancaman. Tak ada masalah. Jadi pada peringkat awal ni belum lagi berlaku penindasan ataupun kena seksa dan sebagainya, belum berlaku ni. Ini yang disebutlah kan. Dan dalam tempoh siri ini juga antaranya mengajar kita bahawa cara kita nak dakwah orang yang dekat dengan kita. Biasanya paling payah ni nak dakwah kawan-kawan ni. Kawan-kawan keliling kita ni. Payah nak dakwah, nak sebut kan. Kadang-kadang mari jumpa orang lain, minta orang lain tolong tegur. Sebab apa awak tak boleh tegur sendiri? Tak boleh, tak kawan. Kawan rapat. Sepatutnya kawan rapat lah orang yang paling mudah untuk kita dakwahkan. Sepatutnya begitu. Tapi kita ni terbalik. Kita rasa payah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita menganggap kalau kita tegur akan menyebabkan berlaku crush. Crushnya biasanya crushnya orang bercinta lah. Ni siapa ni? Ni crush saya dulu Ustaz. Tak dia. Budak lah. Kekasih dia yang putus dulu kan. Crush. Bahasa budak lah ni. Kan? Dia orang hantar WhatsApp pun dia tak faham dia punya kan. Terlalu short form sangat kan. Jadi sepatutnya orang yang rapat dengan kita lah, orang yang kita mudah kan. Mudah untuk kita tegur, mudah kita beritahu. Itu di antara perkara-perkara konsep dakwah yang peringkat awal ni lah. Nanti insyaAllah kita akan tengok dakwah terang-terangan yang disebut oleh Ustaz Wan tadi. Tak ada nama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia selepas tu. Selepas apabila tersebar Nabi Muhammad mula terang-terangan, ajak terang-terangan. Kemudian Sayyidina Umar nak pergi bunuh Nabi. Lalu orang kata, "Hey Umar, kamu nak marah Muhammad, adik sendiri tak boleh nak jaga." Sebab adik dia Fatimah masuk Islam. Baca sejarah sonok, menarik kisah pengislaman Sayyidina Umar. Dia pergi rumah adik dia masuk Islam masa tu dan sebagainya. Itu di antara perkara lah. Kemudian yang juga disebut saya gula sebut tadi, nama-nama Nabi Muhammad ni banyak. Ustaz Abdullah Al-Amin dia buat nasyid. Nasyid lagu nama-nama Nabi. Nama Nabi Muhammad ada banyak. Yasin itu Nabi Muhammad. Yasin nama Nabi Muhammad.
Kan? Mana dalil dia? Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, Quran tu yang penuh dengan hikmah. Innaka, dia kait dalam bahasa Arab, bila dia guna tu kata dhamir, maknanya mesti rujuk ada dah. Nak rujuk pada siapa? Maka rujuk pada siapa? Yasin. Lepas tu Yasin tu nama Nabi Muhammad. Yasin, Quran itu penuh dengan hikmah. Innaka, sejak engkau siapa? Engkau tu Yasin. Ayat tu rujuk pada siapa tafsir? Nabi Muhammad. Lepas tu Yasin nama Nabi Muhammad. Kan? Apa lagi nama Muhammad? Toha. Dia huruf muqatta'ah, tapi itu nama Nabi. Lepas tu ada orang beri nama Toha. Nah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi ayat lepas tu merujuk pada Ka. Ka tu pada Toha. Toha siapa? Engkau Muhammad. Lepas tu Toha itu juga nama Nabi Muhammad. Mustafa. Mustafa tu nama Nabi Muhammad. Kan? Para malaikat dikenal Nabi di langit dengan nama Mustafa. Dia tak kenal dengan Muhammad. Panggil Mustafa. Kan? Itu biasa. Pengenalan ketangan diri Nabi bagus tu kita pelajari, terutama kita dalam bulan Maulid ni. Bagus kat cadang bahagian tarbiyah PPT boleh barangkali kita kenalkan. Nak kenal Nabi kita, nama Nabi kita. Sehari sepagi satu nama. Kenalkan. Berapa nama Nabi, cuba cek senarai, kita kenalkan nama Nabi. Selama ni biasa orang sebut sifat wajib bagi Nabi. Siddiq, amanah, tauhid, fatanah. Itu wajib apa dah? Nama Nabi. Asmaul Husna kita sebut semua. Untuk kita kenal Nabi kita. Ini maksud bulan Maulid ni. Molek kok. Kalau dikenalkan nama-nama Nabi kita. Tak mau sebut pun kita tulis, paparkan. Sehari nama Nabi Muhammad. Jadi budak-budak hari-hari tengok. Dia lekat dalam kepala dia. Okey, itu saja sedikit sebagai kesimpulan lah apa yang kita bincang pada hari ini. Saya janjikan tadi tak nak panjang-panjang sebab sahabat-sahabat puasa nak bersiap nak buka puasa, nak pergi bazar pun bazar tak tahu. Jadi nak kena siap, nak masak, nak menanam kan, nak buka puasa. Darahnya lah. Sikitlah buat ada apa-apa maklumat. Sila.